Perjalanan Johor Darul Ta'zim, JDT, dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLE, musim ini masih belum menemui rentak kemenangan selepas dua perlawanan, kekalahan tipis 1-2 kepada Buriram United diikuti seri tanpa jaringan menentang Machida Zelvia di tempat sendiri hanya meletakkan Harimau Selatan dengan satu mata. Perlawanan ketiga menentang Chengdu Rongcheng FC di laman lawan menjadi titik kritikal. JDT wajib meraih 3 mata penuh untuk menghidupkan semula peluang mereka dalam kempen ACL Elite dan memperbaiki kedudukan di carta wilayah timur. Namun, tugasan ini tidaklah mudah kerana Chengdu Rongcheng yang berada dalam prestasi terbaik sebagai pencabar utama di Shins Super League. Ditambah pula Chengdu Rongcheng telah meraih kemenangan 1-0 ke atas Gangwon di tempat sendiri dalam ACLE, menunjukkan kekuatan mereka di hadapan penyokong sendiri. Walaupun tewas tipis 1-2 kepada Ulsan HD di tempat lawan, wakil China itu telah membuktikan mereka adalah lawan yang sukar. JDT perlu mempamerkan keupayaan taktikal, mental dan fizikal yang luar biasa di Stadium Phoenix Hill. Kemenangan pertama ini bukan sahaja akan melonjakkan moral pasukan tetapi juga membuktikan kemampuan sebenar JDT di pentas elit Asia.